Pernahkah anda rasa perut kembung macam belon setiap kali lepas makan? Rasanya dah cuba macam-macam tapi rasa tak selesa dan kembung perut tu tak juga hilang-hilang. Bagaimana pula jika saya katakan penyelesaiannya mungkin lebih murah daripada secawan kopi dan ia sudah sedia ada di rak kedai runcit berhampiran anda? Hari ini, kita akan bongkar rahsia 4 makanan kos rendah yang mampu membaiki usus anda dan mengembalikan rasa ringan serta selesa. Dan salah satunya pasti akan mengejutkan anda. Sejujurnya, gaya hidup moden hari ini memang satu tekanan besar untuk sistem pencernaan kita. Snack segera, makanan diproses dan tekanan berterusan. Semua ini memudaratkan inti kesihatan kita, iaitu mikrob usus. Dan dalam badan anda ada satu metropolis besar yang dihuni trilion bakteria. Bila huru-hara berlaku dalam metropolis ini, anda akan rasa kembung, perut berat dan mood pun terjejas. Tugas kita hari ini adalah untuk menjadi datuk bandar yang bijak untuk kota ini dan mengembalikan keharmonian dengan cara yang sangat mudah serta berpatutan. Jadi, wira pertama kita yang sering dilihat ramai di rak kedai setiap hari, namun tidak ramai yang menyedari tentang kuasa tersembunyi yang dimilikinya. Ini sudah tentu kefir klasik yang baik. Lupakan anggapan bahawa ia sekadar minuman susu masam biasa. Kefir adalah sejenis eliksir hidup yang sebenar. Nilai utamanya bukan pada protein atau kalsiumnya, meskipun ia juga penting. Senjata rahsianya adalah probiotik. Bayangkan, setiap gelas mengandungi seluruh tentera sekutu kecil yang sangat berkuasa untuk kesihatan anda. Apabila tentera ini memasuki usus anda, ia serta-merta mula bertindak. Bakteria baik ini menyingkirkan mikroba berbahaya yang menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung perut, gas dan ketidakselesaan. Mereka secara harfiah membersihkan dan memulihkan keseimbangan mikroflora usus yang sihat. Ini seperti set semula untuk sistem pencernaan. Anda menjadikannya berfungsi lancar seperti jam. Namun, berhati-hatilah semasa memilih. Tidak semua kefir memberikan manfaat yang sama. Carilah kefir dengan tarikh luput yang pendek. Itu adalah petanda pasti bahawa ia mengandungi kultur hidup dan aktif. Dan yang paling penting, elakkan kefir yang mengandungi gula tambahan, sirap buah-buahan atau pemanis lain. Gula adalah makanan kegemaran bakteria jahat. Dengan memberi makan mereka, anda sebenarnya menghilangkan semua manfaat probiotik itu. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Segelas kefir pada suhu bilik sejam sebelum tidur bukan sahaja dapat menenangkan usus, anda malah boleh meningkatkan kualiti tidur. Pada waktu pagi pula, ia boleh dijadikan asas sempurna untuk smoothie anda, dicampur dengan segenggam beri dan sesudu biji flax yang akan kita bincangkan kemudian. Dengan cara ini, anda mendapat 2 kali ganda manfaat untuk mengatasi masalah pencernaan. Seterusnya, kita beralih kepada produk kedua yang kerangupan dan aromanya yang tersendiri pasti tidak asing lagi bagi ramai di antara kita sejak zaman kanak-kanak. Janganlah cepat-cepat menganggapnya sebagai sekadar jeruk biasa. Kita bercakap tentang kubis peram dan ini bukan sekadar hidangan sampingan untuk kentang, tetapi ia adalah salah satu superfood yang paling kurang dihargai untuk pencernaan kita. Seluruh rahsia terletak pada proses penapaian yang ajaib. Apabila kubis diperam secara semula jadi, lahirlah jutaan bakteria asid laktik yang berfaedah di dalamnya. Mikrob kecil ini menjalankan tugas yang amat besar untuk usus kita. Mereka bukan sahaja membantu tubuh menyerap makanan dan vitamin dengan lebih baik, tetapi juga mewujudkan persekitaran yang tidak kondusif untuk bakteria berbahaya.
yang menyebabkan pembusukan dan pembentukan gas. Selain itu, melalui proses penapaian, kobis ini diperkaya dengan enzim dan mengekalkan jumlah vitamin C yang sangat tinggi, menjadikannya juga agen yang kuat untuk menyokong imuniti. Namun, sama seperti kefir, ada satu perangkap yang perlu kita sedar. Kita memerlukan kobis yang hidup. Kobis yang dijual dalam balang kaca di pasar raya dan telah melalui proses pempasteuran, malangnya tidak lagi berkhasiat. Suhu tinggi telah membunuh segala nutrisi berharga di dalamnya. Carilah kobis peram semula, jadi di pasar di bahagian jeruk yang dijual secara pukal atau sediakan sendiri. Ia sangat mudah dan ingat, anda tidak perlu makan sepinggan penuh. Hanya beberapa sudu besar setiap hari sebagai hidangan sampingan sudah memadai untuk membuat usus anda rasa berterima kasih. Scrivetecelo nei commenti, condividiamo le nostre esperienze e impariamo insieme. Mari kita kenali pembantu ketiga kita. Rasanya yang pedas, membakar dan aromanya yang unik memang tidak dapat disalah anggap. Ya, ia adalah halia. Kebanyakan kita mungkin hanya terbiasa menggunakannya apabila demam atau selsema untuk memancuh teh halia yang menghangatkan badan. Namun, kuasa sebenar halia sebenarnya terletak pada keupayaannya untuk menjaga sistem penghadaman kita. Halia bukan sekadar rempah, ia adalah agen anti radang semula jadi yang sangat mujarab. Kesemua keajaiban halia ini terkandung dalam sebatian bernama gingerol. Gingerol inilah yang bertanggungjawab memberi rasa pedas yang unik itu. Tetapi yang lebih penting, gingerol berfungsi seperti balsam yang menenangkan untuk usus kita. Ia melegakan dinding usus yang meradang dengan lembut dan mengurangkan kekejangan otot yang sering menjadi punca sakit dan ketidakselesaan. Bayangkan usus anda tegang dan kejang. Halia datang dan merehatkannya dengan lembut, membolehkan makanan dan gas bergerak bebas tanpa halangan. Mana yang patut kita pilih? Segar atau yang dikeringkan menjadi serbuk? Untuk tujuan kita, iaitu mengatasi masalah kembung perut, jawapannya semestinya halia segar. Ini kerana halia segar mengandungi lebih banyak sebatian aktif dan minyak pati. Bagaimana cara menggunakannya? Baiklah, ini dia resipi paling mudah dan pantas. Rasa berat atau tidak selesa selepas makan, cuma hirisan beberapa keping nipis halia segar, masukkan ke dalam cawan, rendam dalam air panas, tutup dan biarkan meresap selama kira-kira 5 minit. Minum minuman beraroma ini perlahan-lahan. Ia bukan sahaja akan melegakan ketidakselesaan dengan cepat, malah akan membantu meningkatkan pencernaan makanan anda. Anggaplah ini sebagai pertolongan cemas peribadi anda yang sentiasa sedia ada. Kita tiba di produk keempat dan terakhir kita. Biarkan saiznya yang kecil menipu anda. Ini adalah biji flax, pahlawan kecil yang sebenar dalam menjaga kesihatan usus. Ia bukan sekadar superfood yang popular. Setiap biji kecil ini tersembunyi kuasa untuk membersihkan dan menenangkan seluruh sistem pencernaan anda. Apa rahsianya? Biji flax mempunyai dua jenis serat yang unik. Pertama, serat larut air. Apabila bersentuhan dengan air, ia membentuk bahan seperti gel yang menyaluti dinding usus. Ini bertindak sebagai penenang, meredakan kerengsaan dan seperti spen, menyerap toksin. Kedua, serat tidak larut air. Ia tidak dihadam dan berfungsi seperti berus lembut, membersihkan sisa buangan yang tersekat dengan perlahan, merangsang pergerakan usus yang teratur. Namun, ada satu perkara penting yang perlu anda tahu. Tanpanya, semua manfaat ini tidak akan tercapai. Biji flax mesti dihancurkan sebelum dimakan. Kulit luarnya yang keras, sangat liat sehingga perut kita tidak dapat mencernanya.
Jika anda makan sebiji-sebiji, ia hanya akan lalu tanpa memberikan sebarang manfaat. Sebaik-baiknya, kisar sedikit dalam pengisar kopi untuk beberapa hari dan simpan di dalam peti sejuk. Bagaimana cara memakannya? Sangat mudah. Tambahkan 1 sudu besar biji yang baru dikisar ke dalam bubur. Bagi anda, yogurt, smoothie atau yang lebih baik lagi, ke dalam kefir yang kita bincangkan pada awal tadi. Tindakan mudah ini akan membantu melancarkan fungsi usus dan memberi anda rasa ringan yang luar biasa. Mari kita gabungkan semua kepingan teka-teki ini sekarang. Kita bukan sekadar melihat 4 produk yang berasingan. Sebaliknya, kita telah menyusun sebuah pasukan yang sempurna untuk menyelamatkan usus anda. Lihatlah begini, kefir dan sauerkraut, kubis peram, adalah pasukan penempatan. Mereka membawa berbilion-bilion bakteria baik ke dalam sistem pencernaan anda yang mula membina ekosistem yang sihat dan memerangi penceroboh. Kemudian, halia pula muncul di pentas. Ia adalah pendamai dan pemadam api kita. Halia tidak menempatkan bakteria baru dalam usus, tetapi ia mewujudkan keadaan yang ideal untuk bakteria baik berfungsi. Halia memadamkan keradangan, menenangkan bahagian yang teriritasi dan melegakan kekejangan. Tanpa halia, penghuni baru ini akan berasa sangat tidak selesa untuk menetap dan akhirnya biji flax, bijirin rami. Ini adalah pasukan pembersihan dan logistik. Mereka memastikan kebersihan dengan menyingkirkan semua yang tidak perlu secara lembut dan pada masa yang sama berfungsi sebagai makanan atau prebiotik untuk bakteria baik dari kefir dan kubis peram itu. Hasilnya adalah kitaran yang lengkap dan sangat berkesan. Perkara paling penting untuk difahami ialah mereka saling menguatkan tindakan satu sama lain. Mengambilnya secara berasingan adalah baik, tetapi menggunakannya bersama-sama walaupun tidak dalam satu hidangan tetapi sepanjang hari, ini bermakna melancarkan proses penyembuhan yang kuat dan komprehensif. Anda secara serentak menempatkan, menenangkan, membersihkan dan menyuburkan usus anda. Dan semua ini dengan kos yang sangat rendah. Otro punto de vital importancia que a menudo se olvida. Cuando cortes un brote viejo, hazlo a ras de suelo. No dejes tocones de 5 o 10 centímetros de altura. Cada tocón de esos es una puerta abierta para las infecciones. En él se instalarán cómodamente plagas y esporas de hongos que atacarán tu frambuesal en primavera. Por eso, corta lo más bajo posible, sin miramientos. Un corte limpio en la base es la clave para la salud de todo el arbusto. Kini, kita tiba ke penemuan utama video ini. Rahsia terbesar kesihatan usus bukanlah satu produk ajaib semata-mata. Ia adalah sinergi. Bayangkan ini, kefir dan kubis fermentasi menghantar tukang bina bakteria baik ke usus anda. Biji rami pula membawa bahan binaan, serat untuk mereka sambil membersihkan segala sisa. Manakala halia bertindak sebagai pendamai yang melenyapkan sebarang konflik dan keradangan. Inilah dia, satu pendedahan yang mengejutkan. Anda mungkin menyangka anda sedang mencari satu penawar, tetapi sebenarnya anda memerlukan satu pasukan pembina yang lengkap, yang berharga sangat murah dan menanti anda di pasar raya berdekatan. Anda tidak perlu memilih satu sahaja. Dengan menggunakannya secara bersama, anda akan mencetuskan proses pemulihan diri tubuh yang paling hebat. Ringkasnya, kefir, kubis, fermentasi, halia dan biji rami ini adalah 4 kesatria yang mudah didapati yang akan menamatkan masalah kembung perut dan ketidakselesaan anda. Ia mudah, murah dan sangat berkesan jika digunakan secara teratur dan betul. Langkah kecil dan makanan ringkas
membawa kepada kesihatan yang hebat. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika ia bermanfaat untuk anda, sila tinggalkan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Dan kini, soalan untuk anda. Produk mana antara ini yang sudah anda gunakan? Atau mungkin anda mempunyai pembantu rahsia anda sendiri untuk usus? Kongsikan di ruangan komen, pasti menarik untuk dibaca